Bimbang wabak hawar berdarah merebak, Jabatan Veteriner Segera Turun Padang menyuntik vaksin ke atas 224 ternakan lembu dan kerbau di kawasan berisiko di Terengganu. Setakat ini, wabak itu mengakibatkan kematian 25 ekor kerbau. Suntikan vaksin dilakukan ke atas ternakan di Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Pengarah Veteriner Terengganu, Dr. Anun Man berkata, wabak hawar berdarah mula dikesan di Manir Kuala Terengganu 7 April lalu. Susulan itu, Jabatan Veteriner menguatkuasakan pemindahan lembu atau kerbau, membabitkan 7 mukim bagi mengekang penularan wabak berkenaan. So, dalam within 5 km radius ini, aktiviti kawalan pencegahan keluar masuk ternakan memang adalah dilarang kecuali ke rumah sembelih. Ke rumah sembelih di dalam daerah Kuala Terengganu dan Kuala Nerus sahaja. Larangan pemindahan ke atas haiwan berkenaan berkuat kuasa sejak Khamis lalu hingga satu tempoh yang akan dimaklumkan kelak. Pihak veteriner menegaskan penternak yang memindah haiwan ternakan tanpa kebenaran boleh didenda sehingga RM15,000.